Filem nombor 1 dekat Netflix sekarang, filem daripada Jerman yang bertajuk Exterritorial. Sebuah filem tentang seorang bekas tentera yang bernama Sarah Wolf yang mempunyai anak lelaki. Satu hari dia pergi ke pejabat konsulat US untuk apply visa bersama dengan anak lelaki dia ni. Tapi tiba-tiba anak lelaki dia ni hilang, tak tahu ke mana. Dia tinggalkan anak lelaki dia ni dekat satu bilik playroom main PS5. Bukan PS5 yang hilang, tapi anak lelaki dia Josh yang hilang. So Sarah Wolf cari dan terus mencari, tapi tak jumpa-jumpa. Maka lepas tu Sarah ni pun buat aduan dekat orang-orang yang bekerja dekat pejabat konsulat ni. Seorang pun tak tahu ke mana anak dia yang bernama Josh ni. Diorang cakap yang Sarah ni datang seorang diri, dan ada yang katakan yang Sarah ni ada masalah tekanan, sakit jiwa, masalah mental. Tapi betul ke Sarah ni ada masalah mental? Ataupun memang betul yang Sarah ni datang dengan anak dia bernama Josh tadi? Yang tu kau kena tengok siri filem yang bertajuk Exterritorial, filem nombor 1 dekat Netflix sekarang. Sebuah filem yang menarik, sama seakan-akan macam sebuah filem daripada Netflix juga tahun 2019 yang bertajuk Fractured. Dia seolah-olah bermain dengan emosi kita, bermain dengan andaian yang kita buat. Tapi ni sebuah filem thriller yang bagi aku menarik. Banyak momen suspense, momen thrill yang korang akan dapat daripada filem ni. Tapi ada beberapa benda yang aku rasa agak mengecewakan daripada filem ni. Dan dalam cerita ni tunjukkan macam mana sikap egonya orang-orang US ni. Anak orang ni hilang. Boleh pula orang kat pejabat konsulat ni cakap yang perempuan ni bawa masalah. Lepas tu banyak scene-scene, fighting scene yang aku rasa agak awkward. Macam tak nampak macam real lah, nampak macam plan sangat. Tapi actually cerita ni sebuah cerita yang menarik lah. Kalau kau pernah tengok cerita Fractured tahun 2019 dulu, cerita ni ada konsep yang sama, akan bagikan korang rasa teka-teki, misteri, thrill, suspense, dan ada part-part action yang menarik juga. Dan macam biasa, rating aku untuk filem Exterritorial ni korang boleh tengok dekat website aku, www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh bagi rating dan boleh bagi review juga untuk apa-apa movie yang korang dah tonton. So, apa pendapat korang tentang filem Exterritorial ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.